Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat Maggi goreng basah yang dimakan pedas-pedas, masuk perah limau nipis sikit. Rasa dia sangatlah sedap. Jahatkan bunyi dia sangat sedap. Okey, jom kita start. First, korang ambil 1 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, tambahkan 1 sudu cili kisar, and then lepas tu tambahkan fish ball dan juga fish cake, 1 sudu kicap manis, 1 sudu tomato, 1 sudu sos cili, and then tambahkan air lah. Untuk mi segera depends, guna je brand mana yang korang suka. Cumanya untuk 2 paket mi segera guna 1 paket perencah sahaja. Kalau tak, dia masin. Okey, lepas tu tambahkan air, tunggu mi tu kembang, and then masukkan kita punya udang, telur, cili padi, bagi extra pedas sikit. Lepas tu boleh pecahkan dia punya telur tu. KA suka pecahkan, barulah kuah tu lagi creamy orang kata. Kacang-kacang and sedia untuk dihidang. Yang ni nak lagi sedap, korang perlah limau sikit. Sangat sedap makan panas-panas macam ni. Yang ni boleh makan untuk moreh. Untuk moreh bukan sekarang, sabar, ada berapa jam lagi. Okay, selamat berpuasa.